Assalamualaikum. So sekarang kita bersama Pak Ah. Wow, nampak eyeliner aku. Kita bersama Pak Ah. What? Dia tak makan lagi. Okay. Hari tu aku rasa intro pun dengan Pak Ah juga yang tahun lepas. Una Shana Alimna, dia tengah pilih. Tengok lah jalannya macam mana. Tengok lah jalannya macam mana. Tapi tahun lepas kita orang dengan Amni dan Ilwish. Tahun ni dengan ramai orang. Kita orang. Dengan Hurun, Najla, Marisa, Alisha, Sophie, Zaza. Dah cukup lah kita orang bertiga dan 9. Batik kan ada tahun lepas. Ya, kita orang bertiga. Pak Ah, aku, Batik. Okay. Kita ada driver kita. Hai. Dan kita ada Najla. Boleh tak Najla pegang? Sekarang kita on the way nak pergi review kedai situ. Yeah. Dia baru buka ke? Dia baru buka like in a proper kedai kan. Okay, so Stay tuned. stay tune, okay? Kontak dekat sana. Bye. Oi, dah sampai. Bye. Jadi dah sampai. Tengkuk aku ni sakit tau tak? Sebab tadi aku tidur. Aku penat sangat hari ni. Tadi present PCS. Okay, cuba korang cerita hari ni korang buat apa. Aku tadi ada present PCS. Pak buat apa? Pak Ah tak payah dia aku masuk bilik dia terbongkang. Kau pula. Hari ni pukul Vlog kena sengit. Tadi aku pakai benda. Vlog kena sengit. Okay. Okay, hari ni pukul 11 tu aku pergi Nadi. Satu apply kerja. Satu je. Okay, Najla pula. My turn. Najla buat apa hari ni? Hari ni I tak apa-apa juga. I buat Power BI je sekejap. Oh, kau tanya aku tadi. Weh, aku tidur pakai hotel lens. Sekarang bukan mata aku dah lagi. Guys, the lighting is The lighting is only yours. It's on us. Atau aku. Weh, aku tidur pakai hotel lens. So dia jadi ni akan jadi aku punya thumbnail. Di depan. Hari tu pun aku pakai baju. We are on the way. Aku rasa ya, tapi tudungnya warna coklat. So kita takkan buat tour tau. Kita cuma akan masuk dan makan. So vlog ni takkan ada nak tour nias kat mana ke apa semua. So jadi sekarang kita orang 9 orang. Kita orang first time cukup hari ni dekat Niasi. So kita akan round the table. So hari ni I makan nasi kamu daging harimau menangis. And then I minum air mineral je sebab nanti nak pergi Slogan 10 tak pergi cafe dah. Bye guys. So, I'm Zaza and my food is nasi lemak daging harimau menangis and I ordered my favourite apa namanya? Cheese taro. I love taro and the taro is so cantik, guys. Hi, this is the owner of this phone, the real owner. This is my food. It's macam nasi biryani. This is my drink. It's strawberry peach. It's actually really delicious because I tak puas saya dah minum dah. Stan TXT. So today kita orang sama-sama berbuka, probably the only time, but insyaAllah there's more. Here's my food, sama macam orang lain juga, tapi I ada try tom yum juga lah. And right now I'm currently tengah membaca doa sebab dah nak buka. Berbuka. Straight ke? My name is Marisa and this is my food. I have nasi kama and I have tom yum. I'm sharing with butter and I have pistachio here because I'm obsessed with pistachio so much. And this is my outfit. Okay, bye. Oh no! So I'm the one and only yang order tom yum. Okay.
I'm Najla. So that's my food. This is so cool, but now it's Spice is in a crisis. Okay, I'll show her. So this is her food. Hello guys. Pak makan daging harimau. Korang nak tengok benda terkejut tak? Disebabkan dia orang tunjuk dia orang makan apa. So aku pun akan tunjuk aku makan apa. Nasi kaumok ayam dengan air cayan coke. Alright? So itu saja. Sophie. Siapa tak nak kawan dengan Sophie? Ni tak nak kawan. Jahat. Okay Sophie, I'm ready. Kita akan sambung. This is our food. And we have our media people. And yeah. And this girl, Hi guys. I don't know. It's Zaza and Hur. Is Zaza and Hur. Zahur. Dung Zahur. Korang tim kurma ke tim onde-onde? I onde. I onde-onde. I tak suka kurma. Kurma ajwa, kurma apa? Aku bagi makan kucing ni. Lepas tu dia cakap aku pula. Tengok. Saudara. Sebab apa? Tak semestinya kita berbuat baik, dia balas baik. Tak apa kucing. Oh, dia bukan kain aku. Saya dah bagi dia 2 kali dah. Dia tak cakap lah. Tak cakap, aku dah kena dah. Itu sebab aku bagi makanan. So dia excited tunggu makanan. So idea biasa je sebenarnya. Tapi aku macam tak cerewet sangat buat makanan. Aku pun tak tahu macam mana satu expensive, mana tak expensive. Kita akan makan nasi kaumok. Dia macam banyak tulang. Benda not bad. Ni ranggut. Tapi ranggut yang tulang. Apa tu? Untuk ayam. Yang not worth. Dia rasa Itu boleh rasa. mana tak? Kita orang di badai kehujanan. So rainy sekarang. So nak pergi kereta pun tak boleh, ya Allah. Weh, kenapa ni? Macam Kenapa berpelukan? Kita orang semua disidai, ya Allah. Dah cukup macam ni. Too close. Sekarang dekat photo booth. Hello guys. Hi guys. Dekat photo booth kita pergi. Kenapa kalau birthday? Ada tu. Oh, ada kek. Nahurun, happy birthday ke? Pak, happy birthday ke? Wah, hari ni Una pakaikan tudung. Okay, tudung dia labuh, tudung aku pula. Tak, sebab tadi tudung aku macam mana tak suka dia pendek. Tak apalah, selagi tidak menampakkan, so okay je. Tenangkan diri, okay? Cuba korang zoom sikit bibir ayah ada apa. Kalau kena gigit. Lupa kena gigit. Tapi nasib baik dia tak lihat. Anyway, ini adalah handphone Alishi TXT. Phone Alishi TXT. Why? Weh. Kau burger ke? Okay, ambil gambar pakai phone Alishi. Thumbnail. Okay, thumbnail. Siapa nak buka eye? Kena atas. Kau ke bawah Najla. Okay, thumbnail. Sekejap. Okay, atas sikit. Thumbnail Kecil-kecil. Urun. Tunjuk dekat sini, Urun nak kahwin ke? Urun nak kahwin. Urun kahwin kat Siam. Tu yang macam ni je. Dia macam asal halal ni. Aku pula, janganlah. Busuk? Disebabkan Urun kata busuk aku tu. Aku tak nak bau. Kejahatan kan. Oh ya, apa benda ni? Kau ingat aku ikan? Kau ingat aku ikan ke? Kau ingat ni je nak tangkap aku? Bayangkan ni suami aku.
Tak nak lah, takut apa. Aku tak boleh bayangkan lagi siapa suami aku. Itu kena sensor, itu kena sensor. Rasa worth it tak? Suka sangat kedai tu punya rasa makan. Jom, kamu. Aku pun kamu ni. Kita Yang telur. dengan kamu. Marisa ni yang batik kat kamar lah. Nuri nampak dia. Nuri tak pernah. Sekarang kita dekat foto Dalam elevator. Dalam elevator. Nak pergi kelas. Yes. Wow. Korang nak yang 6 ni ke yang 3? 3 lah, please. Burger. Makan ni yum. No. I'm a burger. I like cheese. What kind of burger? Cheeseburger. You apa? You Mickey Mouse. Siapa yang nak ada? You tak dapat crown. I think you Oh. So dia sacrificekan RM20. sacrifice my life for Pakistan. Bunga matahari. Oh, you nak bunga matahari? Bunga matahari. Apa tu? Ya, I bawa ni. I nak pakai ni dengan bunga matahari. Cuba pakai bunga matahari. Pakai lah. Okay. Belakang tu boleh ada lagi seorang. I nampak macam ni. Ya, aku rasa aku pun kena pakai. Nanti kalau kita belakang lagi, so kita boleh Okay, cuba belakang. Belakang lagi guys. Aku pun ke? Okay, dari sini okay. What? Dia boleh kena yang ni. Wait. Kita kena tingkat tiga. Yang mana? Ni. Wait, yang peluk. Yang tiga. Ya. Yang ni boleh. Yang ni. Panas lagi dah lipat. Anak ni. Dalam elevator. Kau memang ada attachment issue Tadi dia peluk Sophie. Keni. Kehidupan hari ni daripada pagi. Pagi dengan pagi. Aku ada PCS tadi. Itu je kehidupan aku hari ni. Ada PCS, PZ and I'm so Happy with my presentation. Okay. dari pagi I tak bangun sahur so I period. I woke up at 11 because I have a class at 2. Saya bangun di kelas forecasting. And then dah dapat pukul 4 tu balik kelas 2 atau 4. Lepas tu balik terus siap, terus make up. So korang kena keluar pukul 5 because kedai pukul 6. And then if you come late, they will cancel our booking. Dia kena datang berapa minit awal? Bukan berapa minit, dia lambat 15 minit. Paling lambat 15 minit after kita book. Oh, kita booking pukul 6 tu kan? Oh, ya betul. So, I sacrifice to datang awal. So, we came at 6:07. Tak tipu. Okay, Alicia, thank you, okay? Thank you for awal sebab kita orang dua tak datang awal. Ya. I datang awal. So, pagi ni tak apa-apa. I tidur sampai pukul. Tadi dia orang dua. Ya. Orang dua tak. I lunch dendeng hari ni. I lunch Uncle Jack. Lepas tu, ada apa? Dia orang gila. Guys, look at the cafe. It's so nice. So nice. Jangan sengit boleh tak? Orang tengok vlog macam ni. Okay. Hi guys. Right now I'm dekat Kalma Blue yang belah atas. Yeah. Ni air. My water. Honey lemon sparkling. Apa ni yours? No, mungkin apa ni? Aku punya coklat. Aku kalau datang cafe memang tak ada coklat je. Sebab tak minum kopi. Sedap lah, not bad. Dia tak manis. Rasa boleh? Sebab dia tak manis. Okay, how was me? Okay, jujur. For me. For me, okay, aku suka makanan dia sedap. Dia sedap, memang sedap. Tapi pada aku untuk RM30 satu makanan, which is ada ayam ni 3/4. Dan nasi macam biasa je. So macam pada aku, okay dia sedap. Tapi untuk RM30 macam overpriced lah. Tapi sedap. Tapi untuk RM30 overpriced. Kalau belah-belah aku okay tau. Untuk kau? Okay, so I order because kan, it was good. So I order nasi kampung lagi harimau menangis. Tapi macam, I rasa macam tak boleh sangat sebab daging dia tak lembut tau. Dia macam
Tersekat kat braces aku. Dulu dah pakai braces. Okay guys, this is the apa nama dia? Ada iklan ke tak? Try, tak. Gigit Water. Gigit semua. Oh. Makan semua. Gigit tepi. Nanti you punya bracelet. Oh, betul. Tak ada barang lah. Macam penghulu. Tapi dekat. Dia macam penghulu. Dia tak rasa apa tapi Dia buah anggur. Kau dah rasa? Nah, tadi dia keren tu. Kau rasa tak worth it lah. Oh, dia tak suka sebab lagi harimau menangis ni. sebab dia tak dia tak Allah. Okay. Tadi aku dah tanya Alisa. Aku tanya kau apa? Rate Niasa. Niasa. I dah tanya you tadi. Okay. Rate Niasa. Kau rasa worth tak? I suka sangat. I daripada cakap I suka sangat Niasa and worth the I rasa worth it. Sebab I rasa kalau kita duduk dalam lagi worth it lah. Sebab lagi cantik. Tapi luar tu masih tak ada apa-apa sangat. And layanan dia pun bagus sebab when we came dia terus macam ada personal waiter untuk kita. So anything kita boleh tanya dia. Kucing jahat sikit lah tapi I okay lah. Dia macam kasar sikit lah kucing tu. Dia macam letak makanan lucu terus mesti. Dia tak penyabar. Okay. Marisa pula. Marisa dan Batik. Rate Niasa. Niasa korang makan apa? Okay, so tadi kita orang share tom yum, and then kita orang share telur dadah, and then I makan nasi kawma ayam, and then Batin makan nasi putih. So how was yours? Sedap tak? 5. Oh, 5 or 5. Oh, okay. Apa yang makan ni? Mine. Yang nasi Ada beef. Yang nasi tu 3 over 5 lah. Utama. But the tom yum, okay, I think it's 5 over 5. Tapi kalau dia boleh kurangkan sampah, then 5 over 5 yang solid lah. Crispy, telur pun suka. Cuma sebab kenyang je jadi dia tak habis. So still 5 over 5. Tapi kalau nasi kawma tu 3 over 5. Five over five is not the good things. Not layan kan? Oh, dah. Okay, so basically that's all. And then nak cakap pasal dia punya surau tu macam satu surau tu boleh solat 4 orang max sekali. Anak tu pun mampu juga. Lepas tu bilik tu kecil-kecil sangat. Nanti nak solat langgar-langgar bontot-bontot. So nak rukuk tu pun takut tau. Tapi tak apa. Anyways, we did it.